pantai menarik, budayanya cantik. Ada yang dah. Hai semua, bersama saya Cik Ayumi di hari terakhir program Madani Rakyat 2025 Melaka. Kita masih berada di Politeknik Merlimau Melaka bersama-sama Angkatan Tentera dari MINDEF. Okey, jom kita terokai apa yang ada di sini. Saya Cikgu Nur Hafizah binti Yusof daripada Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Cendera. Ini pengetua saya, Tuan Haji Zakaria. Bahan pembelajaran untuk membantu pembelajaran dari aspek didik hibur. Terdapat 5 game yang berbeza-beza cara permainan untuk menarik minat pelajar dalam pendidikan STEM. Gambar-gambar yang menarik dilukis secara digital oleh murid kami juga. Merangsang murid ke arah pendidikan digital dan juga menjadi contoh kepada guru-guru untuk menghasilkan bahan-bahan didik hibur. Kami daripada MIMO Services yang Berhad daripada Bukit Jalil. Hari ini kita mempromosikan AI training. Belajar macam mana nak menggunakan AI productivity. Bersama dengan kanak-kanak untuk main puzzle yang kami sediakan. STEM for all. Pamerkan sebahagian daripada robot-robot yang digunakan pakai semasa pertandingan FIRA. Robocon, ACC, RCA, Drone Soccer, RCGA. Untuk robot soccer dan lagi satu adalah untuk sumo robot. Alhamdulillah bagus untuk anak-anak kita. Pendedahan pada benda yang baru memang seronok lah. Yang mana dapat main tu memang takkan berhenti lah. STEM untuk semua. Salam sejahtera, kami daripada Kolej Tingkatan 6 Pra-Universiti Tun Fatimah. Hari ini kami akan memperkenalkan AI Radiation dengan menggunakan website Hour of Coin. Salah satu ialah AI Ocean. AI Ocean ini akan memperkenalkan kepada semua adik-adik dengan asingkan ada dia ialah ikan atau bukan ikan. Selepas adik yang main, mereka dapat asingkan dan train AI dengan berjaya. STEM for all, best! Boleh membentuk anak-anak menjadi insan yang berdaya saing untuk masa hadapan, untuk masa depan yang lagi cemerlang lah, sebab sekarang kan kita teknologi. Jadi STEM dengan AI ni boleh mengajar anak-anak untuk lebih berdaya saing dengan dunia luar. STEM untuk semua. Saya mewakili projek yang diberi nama sebagai SIGMA, iaitu Smart Integrated Gadget for Military with Artificial Intelligence. Dengan menggunakan kaedah AI dan juga teknologi AI, kami telah bangunkan satu algoritma untuk mengklasifikasikan sama ada bersenjata ataupun tidak bersenjata. STEM untuk semua, pemangkin generasi madani. STEM for all,